Apa yang sanggup ni? Kotak apa ni? Bila masa ada kotak dalam rumah ni? Tak pernah tengok pun. Isi je dengan video pelaksanaan sahaja. Tetapi kalau kambing upsize 299 sahaja. Ini untuk satu bahagian lembu untuk akikah ya tuan-tuan. Okey, kambing kita guna 1 ekor sahaja. Kalau lembu 1 bahagian. Kan admin kan? Betul. Admin kita kata betul lah macam tu. So, seterusnya saya nak pergi kepada akikah Mekah. Alright, akikah Mekah ni suka saya nak ingatkan, akikah Mekah ni kita laksanakan betul-betul dekat Mekah. Okey, betul-betul dekat Mekah sana lah kan kita panggil. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Ucu. Ramainya alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah sihat. Ucu sihat? Kita ada 2, satu Mekah standard, kambing standard. Tak apa je, Long ni pun tengah kerja ni teman kat Long kau ni tengah live tu Berharga 4. Boleh je. Kenapa tu Ucu? Ucu, Along rasa tahun ni Along tak dapat balik kampung lah Ucu. Sebab hutang Along ni dengan Along tu masih tak settle lagi lah. Tak bayar lagi ni. Ni kau punya kat Along tu Tapi habis dunia spending dia tu jenuh Along nak cover balik ni Banyak pula hutang Along ni. Bi, Ya. Bi tolong I kemas Bi, kenal. Kemas? Ni. Ya. Okay. Cepatlah Bi. Okay, jap. Ucu, nanti kita kau balik lah. Cepatlah Bi. Apa duduk lagi kat situ? Tengoklah ni telefon aku. Mana nak simpan mic tu? Phone I mana? Phone I. Ambil dulu phone I tu. Mat, ada orang call lah. Oh ya. Thank you. Okay. Hello Ju, Assalamualaikum. Sihat alhamdulillah. Kau sihat ke kat kampung? Busy lah juga. Banyak program ni bulan puasa ni. Kenapa tu? Kau macam tak biasa je cu. Angah ni time raya manalah sempat nak balik kampung. Memang banyak program. Itu yang dah plan, yang ad hoc lagi. Memang tak sempat cu nak balik kampung. Kenapa Lagi-lagi Alung. Kau macam tak tahu je. Angah ni memang pantang dengan nama Alung tau. Tengok muka dia lagi Angah pantang. Okey aku dah penat ni. Balik-balik Alung. Apa nanti aku call balik. Okey, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Oh, nak buat akikah ke, Ustaz? Boleh. Berapa, Ustaz? 10 ekor? Jangan risau, Ustaz. Saya ada 25 ekor kat sini, Ustaz. Ustaz nak bila tu? 2 minggu lagi? Boleh, tak ada masalah. Apa-apa Ustaz panggil Ustaz Roger je saya. Okay, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Rajin korang
Ucu, Along rasa tahun ni Along tak dapat balik kampung lah Ucu. Sebab hutang Along ni dengan Along tu masih tak settle lagi lah. Tak bayar lagi ni. Lagi-lagi Alung. Kau macam tak tahu je. Angah ni memang pantang dengan nama Alung tau. Tengok muka dia lagi Angah pantang. Apa tu? Video. Bang, sini bang. Atas bang, atas. Sini bang. Bang. Cepat. RM4 je bang. Akulah anak si Mamat ni buat terkejut je. Main jauh-jauh lah. Aduh, banyak pula defisit ni. Sales tak masuk-masuk. Delay pun banyak. Aish, ni hutang Alung lagi ni. Macam mana aku nak buat ni? Aduh, serabut. Ni pula sakit perut pula. Baby, Lara. Baby! Ha? Baby, I'm back. Saya? I'm back. Kan ni shopping banyak. I shopping untuk you, untuk I, tapi semua untuk I lah. Pasal I buat kuku. Tengok kuku I cantik tak? Cantik. Bi, you macam tak fokus cuy. I cakap kenapa? Tak adalah sayang. Tak ada pula hak. Tengok sales kita ni pun tiap-tiap bulan asyik drop je. Okay, Defisit then. lagi, delay lagi. Banyak Apa? ni. TV. Delay. Pekak Lepas tu cakap lah ada macam tu. pula asyik beli je tu. Apa? You cakap apa? I spend lebih. Tak lah. You nak cakap I punca ke? Duit tak ada duit? Company tak ada duit? Bukan macam tu sayang. Lepas tu? Tadi you cakap delay, lepas tu tak ada duit. I beban lah ni. Bukan. Sayang. Tak apalah, I jual je lah balik ni. I bagi you duit kan. I bagi you shopping. Okay. Bukan tandanya I tak sayang. Tapi I bagi shopping tanda I sayang lah. Ni sayang I ke? Sayang lah. Thank you. I love you. Sayang. You nak letak barang ni. sayang. Apa lagi? Cakap cepat I lah. nak tolong boleh tak? Apa? Petang nanti kita ada nak buat live. So petang ni Apa? kita buat live. Saya terpaksa buat live. You, kejap. I baru balik ni penat ni, lengoh. You tak ikut I shopping. Ni nampak ni barang-barang ni. Semua lengoh. Lepas tu you nak I live pula sekarang. Bukankah sepatutnya live tu macam you bagi tu semalam ke? Kalau you bagi tu semalam, I tak nak pergi shopping. Penat. Dengar dulu. Kita live Okay. petang ni. Okay. Kita live petang ni. Mana phone I? Dapat sale nanti, I bagilah duit kat you nanti. Boleh? Nanti you boleh shopping lagi. Tapi I nak beli 2 handbag baru. Boleh. Kita live. Janji. Dah I nak kemas ni. Tapi Angkat barang ni sini. sayang tapi? set up live dulu boleh tak sayang? I nak pergi tandas sikit. Kenapa pula? Ini. Nanti I datang. Bila nak suruh I live Tak yang tahu. ni, lepas tu I kena set up live sendiri, babe. Kejap sayang. I gila. Gana ni. Bulan ni tak ada langsung pun program buka puasa kita buat. Padahal ni KPI pokok demo tau. Sekala kat bulan Ramadan tahun-tahun lepas penuh dah program iftar kita buat. Tahun ni tak ada langsung pun. Aduh lah. Aku nak cari juga program buka puasa bulan ni. Kalau tak, aku potong gajimu. Faham? Faham bos. Ni ada proposal. Buat cepat. Urgent ni. Cepat. InsyaAllah bos. Terima kasih bos. Saya akan cuba yang terbaik. Aduh, nak apa lagi lah dia ni. Hello, Assalamualaikum ah. Waalaikumsalam cu. Cu, kalau kau nak suruh aku balik kampung, baik tak payah. Memang aku tak nak balik kampung tu. Sekali lagi aku cakap cu. Kalau kau nak ajak aku balik kampung, aku memang tak nak balik kampung. Takkan kau tak faham lagi kot? Dengar dulu ngah apa Ucu nak cakap ni. Dengar dulu. Remaja kampung ni, diorang nak buat majlis program iftar hujung minggu ni. Lepas tu pula, diorang tak ada organizer langsung yang nak sponsor.
So bila Ucu dengar diorang nak majlis program iftar tu, Ucu terus teringat Angah. Kan Angah kan biasa dengan program-program macam ni. So macam mana Angah? Oh, ya ke cu? Masjid kampung yang baru tu Ya, yang baru tu. Oh, okey. Macam ni. Boleh tak Ucu share kontak Angah dekat AJK Masjid tu? Boleh. Nanti Ucu share. Okey, terima kasih cu. Okey, sama-sama Angah. Assalamualaikum. Sorry tadi cu, Angah marah-marah. Okey, Assalamualaikum. Yes, masjid dah dapat. Alah, tapi kalau aku balik kampung, mesti manusia tu ada. Tak kisahlah. Janji kerja aku siap. Ada. Siapa yang phone dari kampung ni? Ucu! Jom aja, Ucu! Assalamualaikum, Ucu! Salam. Ucu! Salam sikit. Tak boleh salam. Mu sikit. Bi, cepat Bi. Naik dulu Kak. Ya tak nampak nak naik lah ni. Ya, Panas kalau ke sini. naik Tepi dulu, sikit. Okey, elok-elok. Hai. Jatuh. Bi, pula. you angkat barang ya. I masuk dulu. Cu! Assalamualaikum. Salam. Alung? Long! Ya Allah, Long. Cu! Ya Allah, Long. Balik kat Long. Sihat Cu? Sihat, Long. Sihat, Long. Sihat Alhamdulillah. Allah. Kita baru, Long. Lama dah ni. Alung beli. Kat berapa tahun dah. Oh. Itulah, sebab lama tak balik kampung kan. Betul lah, tapi happy lah Ucu tengok Alung balik raya awal tahun ni. Ni mesti sale naik tinggi kan? Tak ada lah Ucu. Sama je. Tak ada beza pun dengan tahun lepas. Ni pun Alung balik pun sebab kalung kau tu. Tiba-tiba lah dia nak balik katanya. Rindu pula suasana kampung kat sini. Tapi yelah, pakai duit dia kan. Alung ikut je lah balik. Okey lah, tak apalah Long. Jom lah masuk dulu. Jom lah angkat barang dulu. Jom, kita tolong angkat barang Ini. Angah, set. Kau ingat aku datang sini sebab nak tengok muka kau ke? Angah, benda tu kan dah lama Angah. Kita jumpa dah bertahun tak jumpa Angah. Habis tu kau ingat semua benda yang kau buat selama ni, aku boleh lupa macam tu je? Angah, Kau ingat aku boleh lupa benda ni? Ya Allah, apa ni Long? Apa yang tekak kat sini? Ni masjid tau. Dah lah, jangan tekak kat sini. Kita balik rumah, kita setek kat rumah. dah lama. Setek kat rumah Long Nak Cu. Jom. Berapa kali dah aku cakap yang aku ni tak nak langsung tengok muka dia, kau tahu? Angah, dengar dulu. Along, dia nak tolong kita buat persiapan je. Takkan benda tu pun salah. Dia ni nak tolong. Ju, kau nak tahu tak? Dia ni dulu, time dia kosong, dia tak ada apa. Aku yang tolong dia, kau tahu tak? Time dia baru nak start business dulu. Kau tanya dia, siapa yang bagi dia duit? Tapi bila dia dah kahwin, kononnya, dah ada semua benda. Aku kat KL tu, sebatang kara cu. Bila aku minta tolong dia, aku hulu ke hilir. Aku cari kerja. Aku nak tampung hidup aku ni. Merata aku cari rumah sewa. Merata aku merempat. Dia ke mana? Dia hilang. Dia hilang cu. Long, betul ke Long buat macam ni? Alung tahu. Cuma salah Alung. Selama ni Alung abaikan semua. Sedar juga dia ni kau Long Dengar dulu. Angah. Alung tahu ni salah Alung. Sebab Alung buat ni telah pun mengikut perasaan Alung. Alung menyesal. Alung minta maaf. Angah. Ucu. Baru sekarang aku nak minta maaf Long.
perkataan tu dari dulu lagi. Dari dulu lagi aku nak dengar perkataan tolong. Kau ingat luka kat hati kami adik-beradik ni baru sehari dua ke? 2 tahun kau hilang sama ni aku dengan Ucu. Rasa macam kita orang ni tak ada abang, kau tahu? Kita orang tak ada abang. Kau ke mana? Sabar. Tak apalah, benda pun dah jadi. Along pun dah sedar apa yang dia buat tu semua salah. Tapi kan Long, kenapa Long balik kampung tiba-tiba ni? Bukan Long kata hari tu Along ada masalah. Sebenarnya Mana telefon ni? Oh, sini. Ni nak kepanjangannya panjang mana? Tengok muka dulu. Tak apalah, Bi. Itu telefon you bunyi. Ish, siapa call ni petang? Halo, mau bagi tahu lu punya hutang sudah lang saya. Itu lu punya adik apa nama itu Ucu dia sudah bayar semua lu punya hutang sekali dengan bunga. Next time kalau lu mau hutang jadi buat lagi lah, okay? Bye. Tak kisahlah mana-mana. Sekarang ni, aku nak tanya, kau suruh kita orang dua balik ni, takkan sebab ni je. Sebenarnya Angah, Long, ada benda penting yang Ucu nak sampaikan. Benda yang paling penting. Bukan pasal Ucu, bukan pasal Angah, bukan pasal Alung. Pasal kita. Sekejap. Nak buat apa lagi lah budak ni. Angah, tolong angkat meja tu, Angah. Angah letak sini meja tu. Okey, Angah duduk sini. Dalam ni ada pesanan yang arwah ayah tinggalkan masa korang dah pindah ke Kuala Lumpur. Sekejap. Ni pesanan ayah. Ni tak Angah. Yang tulis kau Ucu? Baca Ni kat ni. kepada anak-anak ayah. Satu hari nanti kalau kamu terbaca nota ini, ingatlah nama kamu semua sentiasa ada dalam setiap doa ayah. Walau hidup membawa kamu semua ke arah yang berbeza, tapi jangan biarkan jarak memutuskan apa yang darah dan doa sudah satukan. Bila ayah dah tiada nanti, yang benar-benar tinggal untuk kamu semua hanyalah satu sama lain. Jagalah hubungan itu, kerana itulah warisan paling berharga yang ayah tinggalkan. Ayah. Surat tu ayah tulis sebelum arwah ayah meninggal. Lepas je Alung dan Angah pindah ke KL, ayah selalu pesan pada Ucu. Alung adalah tiang rumah keluarga kita. Kalau Alung runtuh, kita satu keluarga runtuh. Angah, Ucu tahu Angah kuat, independen. Tapi jangan disebabkan kekuatan Angah tu semua orang terluka. Ucu pula sebagai anak bongsu, ayah kata Ucu adalah last option. Andai kata Alung dan Angah rebah, jatuh, tersungkur, Ucu lah yang menyatukan kita adik-beradik. Nota-nota kecil ni yang Ucu bagi pada Alung, pada Angah. Kalau Angah dan Alung ingat, nota-nota kecil ni lah yang kita selalu bagi ayah masa kita kecil. Nampak macam tak ada makna, tapi sebenarnya nota-nota kecil ni ayah simpan
Daripada kita kecil sampailah ayah meninggal. Tak apalah Long. Apa yang jadi, benda dah lepas Angah. Maafkan Along, Along pun kena maafkan Angah. Jangan simpan dendam ni. Harta boleh cari Long, tapi keluarga tak boleh diganti. Ucu nak minta maaf Kak Along, Kak Angah, sebab Ucu terlampau leka dengan hubungan adik-beradik kita. Angah, Along minta maaf Angah. Along banyak bersilap. Samalah Along. Angah pun mengaku silap Angah. Ucu pun sama. Angah minta maaf selama ni Angah banyak silap dalam keluarga ni. Maaf Ucu. Along gagal. Kita masih ada lagi keluarga kita. Minta maaf Long. Kita kosong-kosong Baik Long, boleh Long. Sekejap lah. Mana kita? Tak apa kita. Long, jom. Kita pun dah nak raya. Tak apa, kita kosong-kosong. Jom. Kita buat persiapan untuk raya. Jom. Jom. Sila. Bang. Sini bang. Akulah. Anak si Mamat ni. Kenapa? Bang. Pak. RM4 je bang. Aku anak si Mamat ni buat terkejut je lah tengah malam. Main jauh-jauh lah. Kalau tengah malam ni kau balik tidur lah. Buat terkejut orang je. Dah balik. Sikit pun tak boleh. Kena cantik tu. Terima kasih Ucu Angah. Apa pun. Ini baru raya. Betul, ya. Oi, penat ah. Betul lah tu Cu. Apun dah lama dah tak buat kerja-kerja macam ni. Dah bertahun dah tak balik. Tapi aku nak tanya kau lah, Angah. Kau pagi petang siang malam pakai baju ni je. Tak ada baju lain Baju ni. Kau tengok ni lambang sini. Masa aku susah dekat KL dulu, company ni lah yang terima aku, bagi aku makan. So sekarang ni memang aku hidup mati aku Yayasan Izzy Prihatin ni lah. Ni dalam almari aku memang penuh baju ni lah. Bagus, aku bangga dengan kau, Angah. Lebih kurang macam tu lah. Faham. Sekejap. Alung mana Alung? Alung? Mana Alung Tadi dah dekat sini. Perut mengagang pula. Aish. Alhamdulillah, Mak, Ayah. Akhirnya Ucu berjaya juga satukan semula keluarga kita. Sekarang baru Ucu faham. Mungkin semua yang berlaku ni ada hikmahnya. Mak Ayah terima Ucu dulu sebagai satu amanah dan juga hadiah.
Cu. Tolong apa tu, Cu? Apa dah. Cu, tak apa. Walau apa-apa pun, Ucu tetap adik kita orang. Jangan sedih tau. Sayang sikit. Mungkin aku tak dilahirkan dalam keluarga ni, tapi aku bangga sebab aku dipilih untuk jadi sebahagian daripada keluarga ni.